Tapi lepas gelegak ni, lagu mana nak jadi tu hangpa tak boleh nak cerita lagi dah. Awak doa nak royak. Tapi kita di perancangan kita lepas gelegak ni, PM ni akan jadi kau kuat. Dan kita akan memberi cabaran yang lebih besar kepada PH dalam pilihan umum akan datang. Jadi sebelum PM ni kau gelegak dimasuk dan PM ni jadi kuat, maka cara nak keraknya kena buat pilihan awal. Kalau dia tunggu lama, kita kau kuat, kau kembali dan peluang untuk PH bertahan ni kau tak ada. Tu di segi bacanya lagu. Jadi sebab itu jangan kata tidak pilih raya boleh 7 ke 8. Kena letak dalam kepala ada kemungkinan pilih raya. Kalau boleh 10 tu semua kata boleh 10. Kalau tu selesai dah. Itu penting nak sebut nak kita ingat. Jadi oleh kerana esok ni tuan-tuan nak mesyuarat agung, maka gunalah mesyuarat agung ni untuk kita bermuhasabah. Perkemah jentera kita selesai isu-isu yang ada di Cawangan, yang ada dalam Dung, yang ada di peringkat kawasan, supaya pilihan raya ni kita turun dalam pilihan raya ni dengan kemah. Biar jentera kita, ahli kita serupa dengan nama kita. Nama sini apa dia? Tupak. Jadi biarlah kita, parti kita pun tupak juga. Tupak-tupak ni bagi hak tak ada gelonggung. Tu kan, tupak-tupak ni buluh tupak. Jadi hak tak ada gelonggung. Hak bagi kemah. Jadi biarlah kawasan kita ni pun tupak serupa nama kita. Barulah kita boleh kekal parlimen, kita boleh kekal Dung hak ada dalam tupak ni. Tapi kalau kita start gelonggung, payahlah kita nak tahannya. Dalam ni pula peluang kita kemah ni kau ada sebab musuh politik kita di Kelantan ni secara umumnya lemah. UMNO boleh kata tak ada program. Tak, kita perhati mana ada program lah ni UMNO. Dia nak tak boleh buat program. Kita nak tengok orang pakai t-shirt UMNO barisan pun payah lah. Kecuali hak gila ya ada jalan pakai. Kalau tak gila tak pakai. Malu nak pakai t-shirt barisan ni. Tu perhati seluruh Kelantan. Mana ada program UMNO? Tak ada program UMNO. Musuh kita soal lagi PH. PH pun tak ada program. Dah bekah pengurusi PH Kelantan Nik Nazmi pun turut Rafizi lah. Tak ada orang lah. Tu nak ayat kada. Jadi inilah peluang kita ni untuk mengemahkan parti dan jentera kita. Dan dalam masa yang sama kutik orang-orang UMNO yang tak puas hati ni supaya mari kepada kita. Orang UMNO ni memang tak puas hati benar dengan parti dia. Kita kecek dengan orang UMNO ni, dia kata benda berat hak UMNO ada ni hari ni ialah istilah amdak ke umdak nak baca mana? Tak ada baris. Ada orang baca umdak, ada orang kata amdak. UMNO DAP. Jadi orang UMNO cerita kita perkataan ni serengnya ni UMNO tak boleh tak lawan. Seluk dia dengan ni. Makan. Bila kita serai UMNO ni amdak UMNO DAP ni dia jam. Dah orang bawah jadi bingung. Ni. Jadi inilah peluang kita dia tengah nana ni kan. Kita kutik seka-seka buh dalam bekah. Buh dalam bekah. Itu peluang kita dari segi politik. Tapi nak kutik demo ni kita kena pandai masuk dekat lah. Ni Presiden PAH kata ni kita ni nak menyatukan parti-parti pertubuhan Islam. Nak sumari duduk sekali dengan kita. Sebab tu baru ni bila mesyuarat PN baru ni kita terima parti Cinta Malaysia dengan parti Pejuang. Dan parti Pejuang tu kita wisah kursi di Johor ni, di gambar. Biar dia makan gambar dulu. Sebelum makan hak lain, makan gambar dulu. Sebab dia minta nak gambar tu. Jadi kita bui. Lalu kita bui tu. Nak oyak. Tu antara kerjasama. Dan kita buka ruang ni kepada ramai lagi sebab parti kecil-kecil ni banyak. Orang kata nak gapo parti kecil betul lah. Kita tengok zahirnya parti kecil ni tak ada kekuatan. Tapi kalau dia beri program supaya semuk lah. Semuk ni mana besar dengan kita.
Mana besar kita dengan semut? Tidak besar kita kan? Tapi kalau dia urung, kain terombok. Nah, kalau dia semua urung, kain rombok lagi. Pada besar kita, pada semut. Mau teringat ayuh arwah ayuh ni. Kadang-kadang dengan dia leluh lek kita. Dia suruh kita ikat ukah berapa lasak. Kita ukah bos kerak gelosor turun. Mana dia tanya? Kata kenggo banyak lah tu. Pak tu gelosor turun. Dia boleh tanya balik. Mana besar mu dengan kenggo? Kata paruk orang tua ni. Tak ada arah ayuh kita. Allah. Dia boleh tanya mana besar mu dengan kenggo? Dia tak khabar kenggo tu beratus-ratus. Besar kita pun dah diurung dia kak. Bekok batu lah tak kena boleh kak. Bahaya kenggo. Tu ya bagai dia nya. Jadi benda ni memang nampak zahirnya kecil-kecil tapi dia banyak. Jadi hijau ke dia. Jadi kalau kita boleh ikuti kecil-kecil belaga duk sekali. Siapa hak berakhir ali pun kita nak pati putera dia. Muka berakhir ali ni suka dengan dia. Dia ni pelawak hong. Kau bekok muka kau tak tengok. Tidak gitu kan. Pelawak hong lagu mana? Kalau comel tu kita tengok. Bila muka bekok tu kali kita tengok pelawak hong. Tu dari segi politiknya lagu tu cara mikir. Itulah presiden kita nak. Sebab antara masalah besar kita hari ni dalam politik negara ialah kita orang Islam, orang Melayu ni terlalu banyak parti. Sedangkan musuh kita tak banyak. Musuh kita ni beripu dengan di episod. Politik perkauman, politik chauvinis, politik rasis ni duduk dengan di epi. Dia sosok dia je berlawan dengan kita. Kita ni 4-5 ni parti. Jadi kalau semua ni tanding belakang, mengerik sikit, kuti, akhir apa ada dengan kita. Tapi kalau kita selarah molek, ni mu masuk, sini aku masuk, situ mu duduk, kita boleh hipung lah. Sokongnya tu. Barulah kita gagah nak berlawan dengan orang lain. Tapi kalau kita jadi berat tak tu kali, lidi kita baca tu lidi ni kalau duduk seputus-seputus tak jadi hijau, nak nyapu tak boleh, piak tu boleh dah, sakit sikit-sikit tapi tak bekok. Tapi bila kita ipus sekali lidi kita berkah, jadi berkah, dia jadi kuat lalu. Katak lembu pun lembu lari. Lagu itulah ibarat kita hari ni umat Islam hari ni masalah besar Pecuh ni macam-macam sebab lah. Mungkin Tuhan sebut dah dalam Quran kan. Ada 2 sebab manusia ni pecuh. Nombor 1 sekali ialah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Pakat beragah belaka. Mung suruh gagah, aku suruh gagah. Tu satu hal. Lepas tu yang kedua pula barian bainahum. Badiagah mu aku. Hak ni nak jadi ketua, hak ni nak jadi ketua. Pakat nak jadi ketua belaka. Tu perangai orang Melayu. Perangai orang Islam. Tengok mula, tubik pakidah. Lepas tu pecah daripada pakidah, berapa belah? Sebab semua nak jadi ayah anda, nak jadi abelung. Nak jadi kaklung kawasan belakang. Tu ya cerita. Aku tubik situ. Amo penuh pergi rasmi. Satu persatu pecah daripada pakidah. Kita moga betul, moga orang minta gigi rasmi. Hak mari tak sampai 10 orang. Allah kata nak rasmi. Berapa orang tak sampai 10 orang? Kalau jamu pun tak habis gula sekawuk. Tu contoh perangai orang Melayu ni lagu tu, perangai kita. Dan musuh dia tahu kelemahan kita. Musuh kita ni dia tahu kelemahan kita, dan dia mengambil kesempatan daripada kelemahan kita. Bahkan politik dunia moden hari ni politiknya politik pecah petak. Politik Machiavelli yang kita panggil Machiavelli ni ialah divide and rule. Pecah kereta. Mu pecah-pecah mu boleh takluk. Tengok di Thailand mula. Dulu kajian Islam Fatani. Sia-sia asal duduk nu Ayutthaya nu. Lepas tu turun mari Bangkok. Bawah ni tani ni kajian Islam betul benar. Bila sebut tani besar zaman dulu termasuklah kita Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah. Tu tani zaman dulu. Fatani besar ni hebat. Tapi akhirnya tinggal siap pecah.
jadi 9 negeri di tanah. Daripada sebutir kerajaan Fatani besar tu, Kelantan dah Tubik, dah Kedah Tubik, dia pecah jadi 9 wilayah. 9 wilayah ni, balah ni, hak 9 ni balah muaku. Akhirnya Siam masuk, akhirnya boleh ke Siam belakang dalam sejarah. Baca sejarah tu. Asalnya ada 9 negeri di Fatani ni. Remeh, Segoro, semua tu Legeh, apa semua tu asal 9 negeri. Tapi akhir 9 ni berebut mu aku. Dia kata pakat dak. Berebut mu jatuh aku jatuh mu. Akhir hak benarnya Siam. Akhir habis duduk orang Siam belakang. Capung orang putih buat kerja, perjanjian Bangkok, kerak taranya Sungai Golok. Sungai Golok. Pecah hak ni, Malik ni, hak nulis dolan ni. Hak tu mula 4 wilayah perai tak berhenti-berhenti tu kerana tadilah isu tadi. Lah ni linear dah lah, tapi nak sejarah kalau kita baca sejarah. Kejatuhan kita orang Islam ni dengan pecah. Supaya tanah Arab zaman dulu. Tanah Arab zaman dulu tak ada ni. Negara-negara seperti ni. Dia ada masa tu Syria, dia panggil Syam. Negara Syam ni negara besar. Tapi akhir orang putih pecah. Tubiklah Libya, tubik Syria, tubik ni Jordan, Kuwait, gawa semua, akhir bala belakang pula. Sampai hari ni tak selesai. Sebahagian pula sokong Israel pula hari ni. Semua ni kerana pecah-pecah. Sebab itulah Presiden kita hari ni bawa idea baru. Mula-mula budaya politik mati dan sejahtera. Lepas tu hari ni gagasan kesatuan ummah. Kesatuan ummah. Sebab tu dia sebut di Johor ni, kita nak kerajaan Johor ni diperintah oleh orang Melayu, orang Islam. Tak sewi ke orang lain. Orang bukan Islam dan juga puak liberal ni, kita tak boleh mereka. Tu kena faham molek lah tu statement Presiden tu. Kena faham molek statement tu. Dan itulah sebab bapa kita hanya tani sebelah ya. Bapa tak tani semua 50 lebih. Semana kerana antaranya berapa faktor tadi. Tapi bukan masa, bukan tempat dia kita nak ora. Tapi nak suruh kita faham. Wawasan Presiden parti kita ni. Mana arah tuju kita. Gapo dia cabaran politik yang ada depan kita. Dan sebahagian besar umat Islam hari ni tak faham. Kalau kita kecek ni. Sebab tu bila kita kata Islam terancam, masa depan terjejah, orang boleh soal, kok mana terancam dia kata? Amba bawa balik Mekah, ya ni buat haji. Hak ni pula amba nak pergi buat umrah ni. Amba boleh semaya, boleh baca Quran, boleh sambut Muharram, boleh sambut Maulud. Kok mana dia terancam? Ni nak ayat, tak faham lah tu. Bila tak faham, kita kecek lah tu. Nombor satu, tak faham tentang sifat Islam. Islam ni bukan semaya saja. Islam ni bukan buat haji saja. Islam ni bukan buat sambut Maulud saja, bukan sambut Muharram saja, bukan baca Quran saja. Islam ni kerajaan. Islam ni pemerintahan. Islam ni kuasa politik. Tak faham tu ya kita jadi pulah kacau orang Melayu, orang Islam di Malaysia sampai hari ni jadi pulah kacau. Itulah. Dia khabar tak khabar bila jadi sebuah Singapura. Kalau dia jadi sebuah Singapura kak, nasi jadi bubur dah lah. Tak boleh buat apa satu. Makan boleh. Tapi orang makan bubur ni biasa orang sakit. Orang gigi tak ada. Tidak gitu bahasa jenis makan bubur ni. Kalau orang segar dia tak makan bubur mudah-mudah. Jadi tokelah kita nak tunggu jadi sebuah Singapura dulu. Baru khabar. Masa tu boleh buat apa-apa lah. Ni tak ada akal satu dah Singapura. Nak betul tu boleh kata, nak kata mustahil, mungkin KJL Tuhan kita tak tahu. Tapi pada ada akal, hukum akal kita tak boleh pulih dari Singapura. Dengan kuasa duduk tangan orang boleh hatu dah habis. Jadi orang Melayu tak ada apa satu. Daun ni kalau kita ralik, dia akan berlaku dalam Malaysia. Mungkin akan berlaku di Johor, mungkin berlaku di Pulau Pinang, mungkin berlaku di Perak. Nak faham ni. Maka sebab tu tugas kita dalam parti ni, dalam PAH ni, inilah tugas besar kita. Bukan setakat mempertahankan kemenangan kita, tapi kita nak kemenangan ni tubik PAH keluar. Tak cukup dengan 3 negeri, 4 negeri kita merintah. Kita nak merintah Malaysia. Kena duduk situ. Tak boleh puas hati. Pada dah Kelantan 35 tahun. Tak cukup. Sebab Kelantan ni
Di segi pembangunan fizikalnya ketinggalan banding dengan negeri-negeri lain. Hasil buminya pun tidak banyak. Jadi nak kena lajak lagi kita ni. Nak kena naik lagi. Bukan duduk di Pantai Timur saja, bukan duduk di Kedah saja, tapi seluruh negara. Nak pergi seluruh negara ni lah. Asal nombor satu sekali, kena kekal ke Kelantan. Kena kekal ke Kedah. Kena kekal ke Terengganu. Kena betul balik di Perlis. Barulah kita boleh gerak kau jauh. Selagi kita tak boleh mereta Malaysia dengan pendekatan kita, dengan asas kita, perjuangan kita ni tak selesai lagi. Orang kata apa mereta 22 bulan apa tak buat. Banyak orang kecek lagu tu lah. Waktu kita duduk dalam kajian, kita kena faham sejarah. Kita jadi kajian pertama masa Tan Sri Muhyiddin ni, jadi kajian mari COVID. Bila mari COVID, kita nak buat gana. Kita nak selesai isu COVID dulu sebab nyawa manusia. Orang tak kecek dah benda-benda lain. Tanya anak sakit tak boleh bangun, tak kita nak suruh dia sembahyang. Tak nak paksa dia pergi sembahyang jemaah. Tak nak suruh dia mengaji Quran 24 je. Dia tengah sakit. Nak bangun pun tak boleh. Duduk sebel atas katil. Tiba-tiba kata, pergi sembahyang jemaah. Betul ke tak cara kita? Tak betul. Jadi kena faham lah. Time COVID ada keutamaan lain. Iaitulah menyelamatkan nyawa rakyat. Tak usah kecek lah cerita lain. Kita sesak tu dulu. Dan alhamdulillah, waktu kita jadi kajian, kita berjaya menangani isu COVID. Orang jumlah orang mati pun kita boleh kawal. Kalau tidak, tak kena cara, ramai akan mati masa tu. Ni nak ayat. Jadi hak tu nak faham. Tapi muka kita ni duk balang hak bodoh payah. Hak bodoh dia tak mikir. Dia kan nak kata ya. Kita jawab pun dia tak terima jawab. Jadi kita kena faham kadek. Walau kita mereta 22 bulan, tapi kadek lagu mana? Pak kita sendiri tidak duduk depan. Kementerian penting kita tak pegang. Orang lain jadi Perdana Menteri. Orang lain jadi timbalan. Orang lain pegang kementerian tu, kementerian kita pegang kementerian hak kecil lah dalam istilahnya. Kementerian dalam istilah bukan kani. Tapi sekurang-kurangnya bila kita duduk dalam kajian 22 bulan, kita faham sikit sebanyak perjalanan kajian. Kita terdedah dengan kaedah-kaedah pentadbiran. Kita kena pegawai. Jadi insya-Allah lepas ni kalau kita benar mereta Malaysia, kerja kita jadi mudah. Sebab kita ada pengalaman dah. Sikit sebanyak pegawai apa kena dah kita. Pegawai apa tahu dah pesen kita. Pegawai apa faham dah kehendak kita. Jadi lah ni kita yakin kalau Tuhan beri izin, kalau kita boleh pergi Putrajaya, Pak Hamba pula jadi Perdana Menteri, Allah. Jamu ikan bekok tiap-tiap hari lah. Di Putrajaya tu. Tu nak ayatnya lagu tu. Keadaannya lagu tu. Dan lah ni memang peluang tu ada. Kalau kita baca tulisan orang-orang kecek ni, memang orang lah ni, dalam kepala demo ni, Pah ni, akan jadi KJR di Putrajaya. Orang mikir lagu tu dah lah ni. Demo suka, demo tak suka, tapi demo nampak. Demo nampak. Kalau Ambo nak sebut, Ambo sebut dah kali dah. Dari satu grup WhatsApp tu. Salah seorang tu dia kata, apa kita tak boleh peluang ke Pah? Dia ni bukan orang Pah. Dia pun tak suka ke Pah. Tapi dia tanya ramai-ramai, apa dia kata kita tak boleh peluang ke Pah? Parti lain kita boleh peluang dah. Penuh jadi kajian. Kita tengok sendiri dia kata. Jadi Perdana Menteri ke apa? Pah ya tak lagi dia kata. Bapa kita tak boleh peluang kepada Pah sekali jadi kajian di Putrajaya. Kita tengok setara mana Pah ni boleh buat. Molek kau tak molek. Reti kau tidak reti mentadbir. Boleh kau selesai masalah. Kalau kita tak puas hati dia kata, pilihan raya akan datang, kita tukar wih kau orang lain pula. Kita boleh sokong Pah. Tapi wih peluang ada luka Pah. Mana orang mikir lagu tu dah hari ni. Dulu orang tak fikir dah Pah. Tapi hari ni orang mikir. Orang bukan Pah pun fikir. Apa kita tak boleh peluang? Kalau Pah tak boleh buat. Tak boleh buat kau satu. Ngundi sekali lagi. Tak buat. Dulu orang tak mikir lagu ni. Maknanya cara orang bikin ni lagu lain. Dan inilah peluang besar kita. Ada seorang tu. Di atas mesej khusus ke Ambo.
Dia kata YB Datuk, dia kata inilah peluang PAS nak jadi KJL. Tak ada dah dia kata. Inilah peluang yang paling baik untuk PAS ni jadi KJL di Putrajaya. Kalau tak berjaya hak ni, dia kata tak tahu bila. Dia nak suruh kita ready tu. Nak suruh kita ready. Jadi sebab tu Amor selalu tekan kita orang PAS ni, pertama kita kena kemah jemaah kita ni. Jangan kita duduk balah tak tahu kalau bagi hak tak penting. Hak khotih-khotih tak sebal. Kita tupu kepada matlamat kita nak jadi KJL di Putrajaya. Nak jadi KJL tu Kelantan ni kena kekal. Kelantan ni kena kuat. Sebab Kelantan ni tiada utama, tiada segi. Kalau kita kata atas rumah ni tiada segi kepada perjuangan parti kita di Malaysia. Sebab ada apa-apa orang tupu Kelantan. Dan Kelantan ni sejarah dia lebih pada orang lain. Supaya ni kita bertahan 35 tahun dah. Bukan sehari dua hari ni. Mula 18 tahun. Ni 35 tahun. Tapi jangan sedak duduk 35 tahun pun kalau Tuhan nak buat jadi kerja juga. Jadi sebab tu kita kena jaga molek. Jangan dalam keadaan kita nak menang mereka Malaysia, tiba-tiba kita di Kelantan ni ewek. Ewek pula duduk balah sama sendiri, bahagia tak ada pasal. Kita boleh balah kalau bahagia tu bahagia besar, bahagia menyentuh prinsip perjuangan, menyentuh akidah, menyentuh syariat, tak apalah balah. Tapi kalau benda khotih-khotih, orang tak balah selehin sikit sebanyak, tak apa. Biar kita ni jadi supaya laki bini gege balah sehari malam molek-molek ada duduk 9 bulan boleh nak selagu tu lah. Ni kalau siapa balah, siapa seorang tidur atas wakah, seorang tidur dalam rumah, nyanyo lagu tu. Jangan siapa jadi gitu. Selehin sikit sebanyak tu golik laki bini kita ada kadang-kadang tu selehin. Tapi selehin semata tu lah. Kira-kira. Orang panggil balah kira-kira. Jadi kena faham tu molek hari ni sebab perjalanan kita ni korkat. Kalau kita nak ambil jarapah 75 tahun dah kita. Daripada tahun 51. Daripada tak ada gapo kita ni. Hari ni kita duduk mana? 43 kursi parlimen. Hampir semua negeri kita ada wakil ayat dalam Dewan Negeri. Ni sejarah paling besar dalam perjuangan kita. Tak pernah berlaku sebelum badan ni. Negeri pula ada 3 suku. Orang kata 3 campur 1, hamba kata 3 suku. Sebab pelih tu suku ya. Jadi 3 suku negeri kita. Tapi ada sejarah. Hak terbaru pula ada wakil ayat di Sabah. Benar melalui pilihan raya, bukan dilatih. Ni bagi besar ni sebab dulu orang tak fikir Sabah ni kita boleh benar. Hamba pergi jalan masa pilihan raya tu. Ngepin belah-belah. Hamba tak nampak benar. Orang tu kan masa tu duk tengok keadaan, duk dengar. Dia mau tanya lagu mana ustaz? Kata Belawai sedap lah, benar tak tahu. Moga kita baca kita pengalaman kita. Tapi nak ayat takdir Tuhan. Tuhan ni dia boleh buat barang kita tak boleh fikir. Kita tak fikir benar, tapi Tuhan benar. Datuk Dr. Ali tu boleh jadi tok wakil melalui pilihan raya. Ni barang luar biasa tu di Kedah. Apa ni di Sabah. Sebelum ni tak ada orang fikir. Kita sendiri orang parti tak terfikir. Sebab dalam 2-3 hari sebelum ngundi tu pun puak kita duk kecek dah. Lelah saja je puak kita. Piti habis lelah. Siapa Datuk Seri Anwar Musa ni? Tan Seri Anwar Musa masa tu. Duk kecek dengan dia. Dia kata kalau tak benar juga ni aku berhentilah dia kata. Main politik dia kata. Pasal dia buat kerja sungguh ni di Sabah tu. Abah pun tabik batu. Kalau kita duk pergi tengok apa laporan tu, dia buat kerja sungguh. Engkau dia pengaruh pilihan raya. Tapi alhamdulillah Tuhan benar. Noyak. Ni noyak sebab kita berjuang ni bergantung kepada pertolongan Tuhan. Usaha kita kena buat. Tapi kena ingat pertolongan Allah ni kita tak boleh duga. Sebab tu jangan putus asa dalam perjuangan. Kita boleh jadi supaya hari ni kerana kita sabar. 75 tahun ni bukan sehari 2 hari, 75 tahun kalah. Bukan 75 tahun benar. Tapi kerana kita istiqamah, kerana kita ikhlas, kita buat kerja dengan molek, akhir Tuhan bisa. Dan ni Johor ni kalau takdir Allah kita tanah sebelah. Hamba rasa kalau betul orang kita cadang racun ni 7 kursi tu dok rasa boleh benar. Daripada sebelah tu
Rasa 7 kursi tu ada peluang besar untuk kita benih. Negeri Sembilan ni nampak kau luah. Ruai nak benih tu di Negeri Sembilan lebih besar daripada di Johor ni. Tunggulah insya-Allah. Jadi ni nak ayat perkembangan yang ada. Yang penting istiqamah. Yang penting ikhlas. Yang penting sabar. Insya-Allah jangan putus hubungan kita dengan Allah. Ikhtiar kita tu akan bui. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau mu bela agama Allah, Allah akan beri pertolongan kepada kamu. Dan Tuhan akan teguhkan pendirian kita. Hak penting kita dengan Tuhan. Kita buat kerja ni kerana Allah nak tengok Islam ni tegak, Islam ni terlaksana dalam bumi Malaysia yang kita cintai. Biarlah Tuhan menentukan masa depan kita, perjalanan kita, dan kita ready dengan apa-apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah lebih kurang. Hanya nak berhenti pukul 1 tapi dah demo nak mesyuarat agung esok. Kita berhenti awal lah sikit. Kalau tak ada mesyuarat agung boleh pergi sampai pukul 1 ni muka dalam dewan kan. Polis pun tak boleh nak buat pukul 1. Katanya polis ramai malam ni. Sebab Ambo Istihar nak jadi Perdana Menteri. Jadi pakak mari jaga habis. Muka bakal Perdana Menteri ni kena jaga tak boleh. Jalan-jalan sore tak boleh. Ambo siap dah baju 2-3 pasal dah di rumah tu. Tak tunjuk ke demo. Kalau tak jadi Perdana Menteri, kat lepas ni pakai baju tu kata basikal aku dalam kampung. Jadi itulah lebih kurang malam ini. Selamat bermusyawarah agung insya-Allah. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan puan semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.